Assalamualaikum dan salam ilmu tunggal jaya. Anda bersama dengan saya, Nur Ali Alisha, selaku wartawan anda dari TV PSS Al-Falah pada hari ini. Program yang sedang berlangsung pada hari ini ialah program Mahir Mewarna Cair yang dijalankan pada 2 Disember 2025, hari Selasa bermula pada jam 10.50 pagi sehingga 1.30 tengah hari. Program ini dianjurkan oleh Panitia Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Bersuntuk dan melibatkan keseluruhan pelajar tingkatan 1. Program ini diadakan bagi memupuk kreativiti, meningkatkan kemahiran mewarna serta menggalakkan minat belajar dalam seni cair. Tanpa menggunakan masa, mari kita ke sesi pengubar bersama beberapa wakil yang terlibat dalam program pada hari ini. Tema untuk program Mahir Mewarna Cair kali ini ialah Saya Benci Buli. Untuk tugasan ini, setiap pelajar memulakan tugasan mereka dengan melakar terlebih dahulu. Pada peringkat ini, mereka merancang idea dan menyusun mesej yang ingin disampaikan melalui karya masing-masing. Selepas itu, pelajar meneruskan dengan melukis, mengembangkan lakaran tadi menjadi sebuah ilustrasi penuh yang menggambarkan situasi atau simbol berkaitan dengan tema anti-buli. Aktiviti ini bukan sahaja menggalakkan kreativiti, tetapi turut membantu pelajar memahami dengan lebih mendalam tentang pentingnya mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, harmoni dan bebas daripada budaya buli. Seterusnya, pelajar mewarna hasil lukisan tersebut untuk menambah seri pada karya mereka. Warna dapat membantu menelahkan emosi dan mesej yang ingin disampaikan. Melalui keseluruhan aktiviti ini, pelajar bukan sahaja dapat mengembangkan kreativiti dan kemahiran seni mereka, tetapi juga dapat meningkatkan kefahaman tentang kesan buruk perbuatan membuli ini. Bersama dengan saya sekarang ialah Cikgu Ilyas. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah. Baiklah Cikgu, boleh Cikgu jelaskan apakah manfaat yang dapat diperolehi oleh pelajar melalui program Mahir Mewarna Cair pada hari ini? Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dari segi pandangan saya melalui aktiviti ini, pelajar dapat mengekspresikan kreativiti mereka melalui program ni lah. Kan kita dapat tengok macam mana mereka boleh create idea kan untuk menghasilkan poster tersebut lah. Kemudian melalui program ini juga timbul kesedaran dalam diri mereka tentang apa kita sebut bully kan. Jadi mereka berbincang antara satu sama lain, perbincangan dari segi emosi kan, macam mana kita nak jaga emosi kawan, macam mana kita tak mahu sakitkan hati kawan, melalui dalam kelas lah. Juga kita tak tahu lah macam mana kan. Dalam kelas ni kita dapat tengoklah kerjasama antara mereka. Jadi dari situ kita nampak perhubungan yang tercetus antara mereka lah. Jadi apa yang saya dapat lihat, timbul sifat atau sikap hormat menghormati, sifat empati dalam diri mereka. Itu saja. Okey, baik Cikgu. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Terima kasih. Bersama dengan saya sekarang ialah Cikgu Nazira yang merupakan salah seorang guru pendidikan seni visual Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Bersuntuk. Apa khabar Cikgu? Khabar baik, terima kasih. Alhamdulillah. Baiklah, boleh Cikgu terangkan sedikit apakah objektif utama penganjuran program Mahir Mewarna Cair pada hari ini diadakan? Okey, terlebih dahulu saya Cikgu Nazira daripada SMK Bandar Bersuntuk yang juga merupakan Cikgu Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual bagi tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Okey. Objektif pelaksanaan Mahir Mewarna dengan menggunakan cair ialah supaya sepanjang program ini berlangsung selepas pasca UASA, murid dapat memahirkan diri dalam proses melukis dan kemudian mewarna menggunakan cair. Oleh itu, mereka sebagai pelajar menengah rendah telah membuat persediaan dengan lebih rapi untuk meningkat kepada menengah atas dan mereka telah diberi pendedahan dengan lebih baik melalui penganjuran program pasca UASA di mana Panitia Seni Visual telah merancang untuk pelajar-pelajar tingkatan 1 melaksanakan aktiviti seperti melukis dan mewarna menggunakan cat air dan mereka diberi pendedahan melalui guru-guru kelas yang masuk ke dalam kelas dan beberapa aktiviti seperti melukis poster akan dilaksanakan di dalam kelas dan
murid akan melukis dan mewarna poster. Okey, contoh untuk tahun ni kita lebih kepada satu tajuk yang viral lah, kita kata bully. So panitia seni visual telah menetapkan poster untuk cat air. Kami beri tajuk anti bully dan proses menyiapkan poster dilakukan dalam kelas dan murid akan menyiapkannya sama ada di dalam kelas atau di rumah. Dan untuk hasil kita kata penghargaan kepada mereka, kita akan memberi hadiah lah. Dalam satu kelas tu kita akan tetapkan 1, 2, 3 pemenang dan kami akan beri hadiah. So dari segi tu murid telah memberi satu input yang berkesan kepada panitia seni visual, iaitu objektif akan tercapai apabila murid melakukan hasil poster, menyiapkan poster dan menghantar poster. Dari segi tu kita boleh dapat tahu bahawa murid telah pun mencapai objektif dengan kemahiran dalam melukis dan mewarna. Okay. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Okay, baik. Semoga program pada hari ini dapat memberikan pengalaman yang bermakna dan menyeronokkan buat semua pelajar tingkatan 1 di samping dapat menyemai minat dan kreativiti dalam bidang seni visual. Saya Nur Ali Alisha, wartawan anda dari TV PSS Al-Falah melaporkan untuk anda. Sekian, salam Malaysia Madani dan salam Ilmu Tonggak Jaya.